Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan berkongsi kisah sirah yang bertajuk Abu Bakar As-Siddiq derma habis-habisan. Pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW telah mengumumkan seruan jihad perang Tabuk. Tentera Islam tidak mempunyai bekalan dana dan kenderaan yang mencukupi. Maka Nabi Muhammad SAW meminta para sahabat untuk memberi bantuan dan sumbangan mengikut kemampuan mereka. Saidina Umar Al-Khattab semangat dalam melakukan amal ibadah. Maka beliau pulang ke rumah dan membawa separuh daripada hartanya dan memberikan kepada Nabi Muhammad. Dalam hatinya, beliau berharap beliau dapat mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq dalam melakukan amal ibadah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq pun datang dan membawa seluruh hartanya tanpa meninggalkan apa-apa pun untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun bertanya kepada beliau apa yang beliau tinggalkan untuk keluarganya, dan beliau pun menjawab, "Aku meninggalkan Allah dan Rasulnya." Saidina Umar Al-Khattab pun amat terkejut dan kagum melihat Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau mengaku beliau tidak dapat mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq dalam apa-apa pun. Abu Bakar As-Siddiq memberikan segalanya kerana beliau yakin kepada Allah dan tidak bergantung kepada harta tetapi kepada janji Allah. Ini membuktikan keimanan yang sangat tinggi dan pengorbanan yang luar biasa. Wallahu a'lam.